Baik tuan-tuan, macam yang semua tengok, ni layout pin house level 18. Awak tengok betul-betul, tu level 18 ke? Itu level 38. Kenapa pula nombor ni semua nampak kelabu? Kau tahu tak berapa juta kami invest untuk projek ni? Tak boleh silap baca macam ni. Bila mata mula kabur, satu nombor pun boleh ubah keputusan besar. Selaput mata ni sebenarnya senang je nak bagi bersih dan cerah semula. Tapi bukan pakai air, bukan pakai ubat titik. Ramai yang sanggup biar selaput tu menebal sampai terpaksa naik meja bedah. Tunggu jap. Sebelum saya terangkan cara cuci selaput ni tanpa pedih, tolong follow, like dan save video ni. Jangan sampai hampa menyesal sebab terlepas ilmu mahal ni. Tengok mata mak hampa. Nampak tak ada selaput putih yang makin menutup anak mata dia? Itu katarak yang berpunca dari racun gula yang tinggi dalam badan. Mak nak mengaji pun dah tersasul sebab huruf nampak kelabu. Dia doa dalam diam, Ya Allah, Engkau cerahkanlah hijab di mataku ini. Sebagai anak, adakah kita nak biarkan dia menderita sebab kita rasa ubat itu mahal? Ingat, berbakti pada orang tua itu kunci pintu syurga. Jangan sampai mereka buta baru kita nak sibuk cari asbab kesembuhan. Kapsul aman berfungsi sebagai ejen pembersih dalam darah. Selaput itu wujud sebab sistem badan hampa dah kotor dengan gula. Kapsul ni akan bantu turunkan gula ke paras normal dahulu. Bila sistem bersih, ia akan bekalkan zat pada saraf mata untuk mencairkan selaput yang menebal tadi secara alami. Ia cuci dari dalam bukan dari luar. Bila saraf mata dah segar, selaput tu akan makin menipis dan pandangan kembali tajam. Makan sebiji pagi, sebiji malam. Lepas 2 botol, hampa akan nampak keajaiban. Ramai pengguna kami kata selaput yang dulu tebal sampai nampak kelabu, sekarang dah makin hilang. Mereka dah boleh nampak urat daun hijau kat luar rumah, nampak jelas urat tangan sendiri. Penglihatan kembali adik macam zaman muda dulu. Tak perlu takut meja bedah lagi. Klik beg kuning kat bawah. Ambil set 2 botol terus untuk harga promo yang jauh lebih murah dan jimat. Ikhtiar sekarang sebelum selaput tu tutup habis penglihatan mak ayah hampa.